modul dia panggil Gunung Rezeki. Bunyi simple tuan. Bunyi simple dan amalan pun simple juga tuan semua. Dan amalan ni ustaz dah buat, dan atas izin guru ustaz dan buat, dan nampak rezeki kita akan membuahkan, bahkan dan semua kalau ada menurun, kita menurun, dia naik balik, menurun, naik balik. Ini panggil gunung kan, ibarat macam gunung kan, naik turun. Jadi rezeki kita naik turun, dan insya-Allah tidak akan setakat ni lah tuan-tuan. Nak kata ustaz kaya pun tak kaya tuan semua, tapi nak beritahu tuan semua, apa saja, bila rasa terdesak dan dapat rezeki datang rezeki datang. Bila dah naik, dah turun balik, terdesak, datang balik. Inilah kita nak ilmu macam ni, dan kita nak ilmu macam ni tuan semua, yang mana bagi anda yang di luar sana yang memerlukan wang, memerlukan rezeki, pelaris apa semua, Ustaz Agap joinlah modul ni tuan semua, sebab ilmu guna rezeki ni adalah ilmu yang memang langka tu semua, langka. Kalau ikut guru ustaz kata langka ni memang hebat tu semua. Jadi Ustaz Ahmad, satu pertama yang guru ustaz beritahu lah. Ustaz Ahmad guru ni tiba-tiba ustaz dapat ustaz dapat pergi umrah. Tanpa ada pada duit orang lain, daripada duit ustaz sendiri, ustaz dapat bawa anak ustaz dapat isteri ustaz. Dan ustaz call guru ustaz. Pak guru, saya dah amalan gunung rezeki ni, dan juga dan alhamdulillah saya dapat pergi ke umrah bawa isteri saya dan anak saya. Masya-Allah, tabarakallah, dia kata inilah tanda-tanda dan amalan gunung rezeki kamu dah dikabulkan oleh Allah Taala, dan insya-Allah rezeki kamu tidak akan putus-putus. Dan berkat mulut di seorang guru dan semua, doa seorang guru dan semua, maka begitulah rezeki ustaz macam tu dah semua, naik turun, dan setakat ni tak ada yang putus. Ustaz beritahu tuan-tuan semua, Ustaz Ahmad dah banyak tahun masih istiqamah beramal dengan dia. Jadi insya-Allah amalannya mudah saja tuan semua. Kalau nak tahu amalan tersebut, tuan-tuan daftarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.